Patutnya lebih sedap, lebih kedap, lebih mantap. Kalau kita tengok market kereta Malaysia sekarang ni, Proton S70 2026 versi facelift dah jadi antara sedan paling hot tapau brand-brand lain. Ramai first buyer dalam kepala sekarang ni terfikir nak terus jump ke S70. Dulu first buyer mungkin fikir Myvi, kalau mampu sikit City atau Vios. Tapi sekarang tak lagi. Kalau sesat-sesat sikit pun S70 still pilihan yang boleh diconsider. So persoalan ni sekarang ni, sebab apa dia jadi hot sangat ni? Jom kita tengok 5 poin utama kenapa Proton S70 ni laku macam pisang panas. Poin 1, harga dia memang kacau market. Proton sejak combine dengan Geely, basically memang untuk semua segmen dia akan buang harga. Tapi S70 ni dia special lagi sebab dia buang harga untuk segmen C, iaitu S70 tu sebenarnya macam segmen C dalam segmen B. Itu yang buat orang tak keruan tu. Honda City 80,000 plus, Vios sekitar 90,000 macam tu. Tapi S70 ni dengan power 1.5 turbo, timing chain, ADAS, interior pun boleh consider premium, size segmen C lagi B+ lah. Kalau malu mengaku C, B+. Semua ni harga 90,000 je. Spek Civic boleh bagi dengan harga segmen B. Basically Proton punya strategi ni sama macam X50 lah. Dia bagi spek dulu kat korang, bagi korang shock dulu, so ramai orang akan tertarik untuk beli kereta dia. Point nombor 2, power. Bila kau tengok power on paper, bukan on paper lah, memang dah proven dah pun, memang the best lah. Bila RM100,000 kereta baru, kau takkan dapat 181 PS bersamaan 179 horsepower dengan 290 Nm of torque. Ini memang bukan kaleng-kaleng lah. Macam aku cakap tadi, Civic pun gegar. Civic walaupun power, tapi kalau drivetrain dia tu CVT kan, kau tak rasa kepuasan yang maksimum. Tolak tepi lah pasal jimat minyak, tak adalah jauh sangat pun pada aku. Bila dia bagi DCT ni, dia basically dah complement engine tu. Tekan sedap, kau nak cruising sedap, tak adalah bunyi wuh macam CVT tu kan. Bayangkan aku pernah bawa Honda City GM6 kat highway dengan CVT GM6 ni, tekan dia pun dah sedap, tahu-tahu dah 140 and body tegap lagi. Ini kereta S70 ni lagilah aku tak tahu macam mana rasa dia. Aku tak pernah rasa lagi, tapi aku pernah duduk belakang waktu member aku bawa begini. Tu bawa 3 silinder tau, itu pun aku dah rasa sedap. Ini kan lagi 4 silinder yang patutnya lebih sedap, lebih kedap, lebih mantap. Harga sama dengan 3 silinder. No brainer amat. 50% lebih power daripada Honda City. Acceleration 0 to 100 bawah 8 saat. Mana nak dapat bawah 100,000 mat. Point yang ketiga, features dia tak kedekut. Features dia yang aku cakap ni antaranya adalah Apple CarPlay. Tapi Apple CarPlay ni pada aku biasa-biasa je sebab kau boleh side load. Yang paling aku bila kagum adalah ADAS level 2 ni. Kereta Jepun bukan apa, dah lah harga tak berapa nak murah, kedekut spek pula tu. Sebenarnya banyak lagi lah yang S70 bagi, brand-brand lain ni tak bagi untuk segmen B. Segmen C pun kadang-kadang tak ada. Bayangkan kalau kau nak wireless charging untuk Honda Civic, kau kena ambil RS. Ini tak payah, flagship pun ada. Flagship tu barulah 80 lebih, lepas tolak rebate bam. Kalau nak beli RS, 140 plus. Untuk buyer muda and orang yang ada first car, ataupun orang yang jump daripada old technology ke new technology, dia akan very appreciate lah apa yang S70 ni bagi. Dulu mungkin kita anggap macam patutnya kereta ni mahal lah kan, banyak bagi ni infotainment besar, voice command, full digital meter kan. Rupa-rupanya harga lah bawah 100,000 tahun 2026. Memang berbaloi ya. Point nombor 4, ni ada target market dia tersendiri, iaitu safety features. Ramai juga yang kalau tak consider Honda, dia suka consider Toyota. Antaranya adalah sebab Toyota bab safety memang lagi padu. Dekat sinilah juga S70 shine. Dia ada 6 airbag. ADAS level 2 tadi tu memang dah pada aku safety dah lah. Auto emergency braking ada, blind spot monitor ada, 360 kamera pun ada. 360 dia bukan main-main tau. Aku tengok dekat kawan aku punya 3 silinder lah 2025 punya model HD mat. Tak main-main. Keliling tu HD. Cuba kau tengok Honda Civic bagi apa. Honda Civic pun tak dapat mat. Benda ni biasa kita jumpa pada kereta yang 120,000 ke atas. Dengan adanya safety features ni, family buyer rasa safety dia value tinggi. Point nombor 5 semestinya adalah how S70 ni positioning itself dalam market Malaysia. Orang Malaysia ni dia suka, kalau boleh dia nak beli satu kereta tu buat semua benda. Ada juga yang khaskan kereta dia untuk buat sesuatu benda, untuk ambil anak, nak kereta kecil, untuk jalan-jalan, kereta besar. S70 ni dia fit semua. Kau nak pergi kerja boleh, nak ambil anak best,
nak pergi balik kampung pun best. Anak kecil sesuai ada 3 orang duduk belakang. Kalau yang dewasa tu ada 2 orang boleh lah. Untuk semua occasion memang best. So bila semua occasion tu best, first buyer yang nak pergi kerja pun akan consider beli S70. Okay. Orang yang nak upgrade kereta daripada kecil ke besar pun boleh consider S70. Orang yang nak power pun boleh consider S70. Walaupun aku tak berapa nak agree dengan tagline Proton iaitu sport sedan tu, dia ada jantung je lah in my opinion, iaitu turbo dan juga DCT. Tapi yang lain-lain tu pada aku subpar lagi. Contoh brake caliper masih lagi biasa-biasa. Orang kata tune handling masih lagi lembut, comfort. So dia ada kecelaruan identity sikit, tapi 80% dia dah hit the right spot. Dia boleh suit dengan keperluan kebanyakan buyer-buyer yang ada kat Malaysia. Resale value tu maybe untuk setengah-setengah orang prefer untuk ada high resale value, but I don't think S70 ni boleh offer that. So kena keep in mind bila kau nak beli S70 ni, dia kereta sweet spot. Semua lapisan umur boleh beli, most of keperluan boleh buat, dan juga dia offer comfort dan safety yang baik dalam kelasnya. So in summary, kenapa S70 ni laku macam goreng pisang panas? Bukan sebab brand, bukan sebab design je, tapi sebab Proton boleh bagi safety, luxury, comfort, performance and harga yang berbaloi. 5 ni yang selalu kau takkan dapat dalam satu kereta, but Proton somehow make it happen. Tengok dulu S70. Kalau rasa tak okey, boleh jalan, tak ada masalah. Tapi yang penting tengok dulu. Ciao.